Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 dan hari ini kami ingin membentangkan video kreatif kami yang bertajuk Mahukan Publicity, Biarlah Berbudi. Video ini membawa mesej penting tentang etika dan peradaban dalam kalangan pelajar masa kini yang semakin terpengaruh dengan budaya mengejar populariti di media sosial. Kami cuba menampilkan kisah yang dekat dengan realiti bagaimana keinginan untuk dikenali boleh menjejaskan tanggungjawab dan hubungan sesama manusia, terutama dalam dunia akademik. Semoga video ini dapat membuka mata dan hati kita semua tentang erti sebenar kejayaan yang beretika. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama iaitu saya sendiri, Naufal Hakimi bin Nur Hisam. Yang kedua adalah Adam Bayhaqi bin Mansur. Seterusnya Muhammad Aidi bin Abdul Rahim. Dan yang terakhir ialah Muhammad Haziq bin Muhammad Sani. Video ini bermula dengan gambaran realiti pelajar hari ini yang terlalu terpengaruh dengan budaya populariti. Dalam keasyikan mengejar likes dan followers, mereka terlupa tentang tanggungjawab sebenar. Watak utama, Ali, sibuk mencipta kandungan media sosial. Namun, dalam masa yang sama, rakan kumpulan sedang berusaha menyiapkan tugasan tanpa bantuannya. Ali, kau boleh hantar part kau malam ni tak? Kita dah kena submit lusa ni, Li. Sibuk kerja sorakan maya sampai lupa janji sebenar. Dalam dunia sebenar ada tanggungjawab dan ada orang lain yang bergantung pada kita. Tindakan Ali mula menjejaskan kumpulan. Kepercayaan ahli kumpulan terhadapnya semakin pudar. Markah kumpulan terjejas dan dia mula rasa terasing. Etika bukan bila sempat, tapi bila perlu. Dan bila kita hilang etika, kita hilang kepercayaan. Ali menjadi terkenal, tapi pada masa yang sama, dia kehilangan perkara yang lebih penting, iaitu hormat dan persahabatan. Ali berjaya menjadi terkenal, tapi dalam dunia sebenar, dia kehilangan lebih dari sekadar markah. Dia kehilangan hormat, dia kehilangan sahabat. Akhirnya, Ali sedar kesilapannya. Dia tampil memohon maaf dan mula menebus kembali kepercayaan rakan-rakannya. Aku minta maaf. Aku sedar, aku terleka. Kita semua nak berjaya, tapi bukan dengan mengorbankan orang lain. Betul, popular tak salah, tapi jangan sampai hilang adab. Bila kita mula berbudi, publicity pun datang dengan cara yang lebih bermakna. Kesimpulannya adalah cerita ini menggambarkan realiti anak muda hari ini yang terlalu mengejar populariti di media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab asas sebagai pelajar. Watak utama iaitu Ali pada awalnya leka dengan dunia maya sehingga sibuk mencipta kandungan dan menonjolkan diri hingga menjejaskan komitmen terhadap pelajaran dan rakan sepasukannya. Namun begitu, titik perubahan berlaku apabila dia menyedari kesan buruk tindakannya terhadap kumpulan dan memohon maaf dengan ikhlas. Video ini menyampaikan mesej penting bahawa publicity tanpa adab dan tanggungjawab tidak membawa nilai sebenar dalam kehidupan. Etika, amanah dan adab sesama manusia adalah asas dalam membina peradaban yang seimbang. Kejayaan sejati bukan hanya pada sorotan kamera tetapi pada kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan amanah.